Wow kan. Ramai yang minat dengan WCT sekarang ni, projek jutawan 2025 kita. So saya sangat excited dan kita rasa anda yang menonton video ni patut join dan patut ambil tahu kenapa anda patut join kita lah. Okey, pertama saya tunjukkan kenapa kita buat pencerahan ni. Saya explain secara reverse engineering. Biasa kalau orang buat Facebook ad ni dia pakai reverse engineering betul? Sebab nak faham, nak nampakkan keseluruhan perjalanan tu, kita guna reverse engineering. Contohnya macam ni saya cerita dulu, saya tunjukkan yang macam yang ni, income yang macam ni you boleh dapat di dalam kita punya projek autogenerate.com. Autogenerate.com ni sebenarnya adalah satu community yang kita kumpulkan dalam satu website. Website ni dipanggil autogenerate.com. Dalam autogenerate.com ni ada bisnes-bisnes yang berpotensi besar, yang bagi pulangan pasif USD 5-6 angka kan, 5-6, maknanya contoh lebih kurang you boleh dapat pasif 10,000 20,000 USD setiap bulan. Itu yang kita ajak you join. Sebab kita tahu sekarang ni susah kan, ekonomi kita susah. So nak buat part time pun susah. So kebanyakan orang nak mencari bagaimana untuk dapatkan income pasif secara yang paling mudah lah, yang paling boleh dibuat kan. Okay. So sebenarnya tak ada shortcut. Shortcut ni tak ada tuan-tuan dan puan. Nak cepat kaya, nak jadi jutawan cepat kan, tak ada. Memang tak ada. Apa yang kita boleh buat adalah kita olah supaya cara kerja tu yang paling mudah lah, yang paling mudah. So ini yang sebenarnya kita buat di WCT dan autogenerate.com. Okay, kita kumpulkan anda ada kat dalam autogenerate.com. Autogenerate.com ni sebenarnya you akan dimasukkan, didaftarkan secara automatik dalam bisnes. Automatik akan didaftarkan dalam bisnes-bisnes yang berpotensi besar, bisnes yang global, bisnes yang main USD, bisnes yang bagi you pulangan hingga juta kan. Ada bisnes yang bagi pulangan sehingga 84 juta dalam kita punya program. Dan ada bisnes yang bagi kita pasif bulanan dalam USD kan. Bulan-bulan dapat pasif kan. Tak payah buat apa dah, buat kerja sekali je. Kerja sekali tu adalah join community autogenerate. Join community autogenerate tu adalah sebenarnya adalah langkah 3. Sebenarnya kerja dia dekat langkah 2 dan langkah 1 dan langkah 2. Okey, ni kita reverse engineering. Kita patah balik ke belakang macam mana cara dia untuk dapat income seperti yang saya tunjuk ni kan. Income macam ni, income macam ni, income macam ni kan, macam ni. Macam nak dapatkan income ni? Kan senang ke nak dapat? Okey, simple je. Maknanya you boleh dapat dengan join autogenerate.com, community kita. Community ni sebenarnya adalah langkah 3. Tapi sebelum you boleh join community autogenerate.com, langkah 3 ni anda perlu buat kerja langkah 1 dan langkah 2. Dekat mana? Dekat website kita yang lagi satu yang dipanggil World Coin Team ataupun WCT. Dekat situ sebenarnya kita dah olahkan gerak kerja atau kerja yang sistematik untuk anda selesaikan kerja langkah 1 dan langkah 2 supaya anda boleh pergi ke langkah 3. Anda boleh pergi masuk ke community automatic income dekat autogenerate.com. Okay, so sekarang ni kalau anda tengok video ni, anda perlu join langkah 1 dan langkah 2. Anda perlu join WCT dulu. WCT ni modal dia RM30 je. Kita dah design kan supaya modal dia hanyalah RM30 sahaja. Dan kerja dia kita dah design kan juga. Kerja macam mana you boleh pergi ke langkah 3 autogenerate.com. Kerja tu kita dah design kan paling mudah. Saya bagi contoh untuk senang faham. Kerja macam mana yang kata mudah ni kan. Nanti bila saya dah join susah pula nak buat kerja. Okey, contoh. Saya bagi contoh untuk you mudah faham. Contoh dia macam ni. Modal untuk join WCT adalah RM30. RM30 ni sebenarnya kita seolah-olah kita akan bagi you 10 bungkus nasi lemak. 10 bungkus nasi lemak. 10 bungkus nasi lemak. Okey. Nasi lemak ni you jual lah. You nak jual berapa ringgit pun kita tak kisah. Katalah you jual satu bungkus nasi lemak tu dengan harga RM30.
Contoh you jual RM30. Kita nak you habiskan jual nasi lemak tu. Okey. Kalau you jual habis 10 bungkus nasi lemak, you dapat berapa? You dapat RM300. Daripada hasil you jual nasi lemak tu, kita nak you buat dua perkara. Pertama, daripada RM300, kita nak you agihkan RM150 untuk niaga, untuk besarkan you punya bisnes, untuk set up you punya income pasif bulanan. RM150 yang kita minta. Okey, kemudian you jual kepada 10 orang, betul? 10 orang nasi lemak. Nasi lemak kepada 10 orang. Kita nak you ambil nama 10 orang tu, ambil nama, nombor telefon dia apa semua, kan, apa semua. Ni ajak dia, bagi tahu dia, tanya dia, nak tak kita ajar you macam mana nak join community yang boleh dapat income jutawan dan income USD setiap bulan dengan modal RM30 sahaja. Kita nak you tanya, dapatkan nombor telefon dia 10 orang tu. Okay, so nanti bila dah siap, you dah dapat, you dah cairkan, you dah jual you punya nasi lemak, you dah dapat RM300, dan maknanya you dah ada modal RM150. Nak join community autogenerate.com, community yang income pasif ni, income automatic ni, modal dia adalah RM150 sahaja. So kita ajar you macam mana nak dapatkan RM150 tu. Dan syarat kedua dia adalah untuk join community autogenerate adalah you mesti siapkan 5 orang minimum. 5 orang minimum downline. Downline ni mana datang? Sebenarnya tadi you dah jual nasi lemak tu kepada 10 orang. 10 orang tu you minta dia nombor telefon, email apa semua. Contoh sebenarnya benda tu dah ada dalam sistem. Ni saya nak bagi you faham. Okay, so you dah dapatkan, you dah ada 10 orang downline. So you boleh bawa modal RM150 dah siap dengan 10 orang downline. Sebenarnya kita nak 5 orang saja. You dah ada siap 10 orang, bawa ke masuk upgrade ke autogenerate.com. Bila masuk je dalam langkah 3 autogenerate.com, semuanya dah automatic. Tuan-tuan dan puan, automatik anda akan dimasukkan dalam bisnes A, anda akan dimasukkan dalam bisnes B, anda akan dimasukkan dalam bisnes C, dan so on. Modal pun dah diotomatikkan. Maknanya modal yang diperlukan hanyalah RM150 tadi yang kita ajar you macam mana nak dapatkan. Dan downline tadi kan you dah ada 10 orang, you bawa ajak dah 10-10 tu, at least minimum 5 orang nak bagi pun dah okey, dah cukup. Maknanya daripada 10 orang tu 5 orang lah berminat, kan? Berminat, boleh jugalah, aku nak juga berniaga, dapat income banyak ni dengan modal RM30, aku pun nak buat. Nampak macam senang. Dan kerja tu sebenarnya memang betul-betul senang. Memang boleh dapat capai apa matlamat kita, nak dapatkan income pasif, nak dapatkan income 7 angka, kan? Memang boleh dapat. Sebab kita dah design, kan? Contohnya setiap commission yang you dapat nanti, kita dah dalam sistem kita dah siapkan supaya ianya ditabungkan. Maknanya kita dah potong macam menabung lah ni, kan? Menabung nak beli motor, menabung nak beli rumah, kan? Menabung nak beli apa, kan? So untuk join bisnes-bisnes yang berpotensi besar tu, modalnya agak besar, kan? Mungkin modalnya beribu, kan? Tapi anda boleh join bila dah duduk dalam community autogenerate.com. Kita akan potong, kita akan menabung. Maknanya mungkin dalam masa 1 bulan you dah ada dah cukup tabungan tu untuk dimasukkan dalam bisnes yang bisnes A, bisnes B, bisnes C tadi dah layak, dah boleh. Dan contohnya dalam bisnes-bisnes tu memerlukan modal dan downline, kita kan, memerlukan modal dan downline. Sebenarnya apa yang kita buat adalah kita akan gunakan downline yang sama tu berkali-kali. Maknanya kita dah dapat 5 orang downline tadi, kita ambil dia, kita daftarkan dekat dalam bisnes A, kemudian kita daftarkan juga orang yang sama, downline yang sama tadi, semua you akan angkut diorang ni, kita akan bawa the whole network tu sampai yang ke bawah, akan masuk ke bisnes kedua dan bisnes ketiga. Maknanya you akan dapat multiple income. You akan dapat income dalam USD, you akan dapat income dalam RM yang automatic dibayar ke account bank you. Seronok tak seronok? Ini memang excited gila, kan, program autogenerate.com ni. So hari ni anda kena fahamkan juga, anda dah tengok video saya ni, anda kena buat tindakan. Tuan, tindakan dia hanyalah join dengan modal RM30 sahaja dan buat langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 dan langkah 2 tu memang langkah yang kita dah designkan untuk paling mudah. Sebab kita nak semua orang berjaya buat business networking dengan sistem WCT yang kita dah designkan.
Ini yang kita nak sebenarnya. Kita nak sekarang ni semua orang susah tuan-tuan. Susah dalam keadaan ekonomi, duit tak cukup, mengeluh kan, terpaksa pinjam sini, terpaksa berhutang sini, terpaksa macam-macam lah kan. So apa solusi sekarang ni? Apa yang dapat membantu? Kalau kita nak cadangkan kepada orang, okey jom kita berniaga dengan modal 50,000, 100,000, mana ada modal banyak tu, nak buka franchise lah kan, 200,000, 300,000, mana ada modal kan. Sekarang ni kita dah design kan bisnes ni bermula dengan WCT, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Modal start RM30 sekali saja tuan-tuan, dan kerja tu sangat mudah. Cubalah buat kerja tu dan earn, maknanya anda layak bila anda dah siapkan tugasan tu, tugasan 1, tugasan 2, masuk ke langkah 3. Sebenarnya anda patut boleh berbangga nanti bila dapat income pasif ni, dapat income ni, alhamdulillah dapat income automatik ni. Anda patut berbangga sebab kerja tu anda yang buat. Kita tak nak lagi ajar kita punya ahli, kita punya kawan-kawan, saudara mara kita nak ajar, mari join ROI, invest kat ni. Sebenarnya investment ROI ataupun yang investment yang pulangan besar bagi pulangan harian ni, sebenarnya pulangan tu semuanya overpay tuan-tuan. Kalau kita kira sendiri, alamak ni overpay tu maksudnya dia tak logik untuk dibayar. So yang kita tahu adalah, yang kita faham bila you ajak kawan-kawan join program-program ni, sebenarnya you ajak kawan-kawan you tu terjun ke lubuk sebenarnya. So sebenarnya biarlah kita mengajak kawan-kawan ni join, sama-sama kita buat network untuk satu bisnes yang realistik kan. Pulangan dia boleh dicapai, boleh dapat, kerja formula dah betul dan kerja dia senang. Maknanya semua orang boleh buat. Okay, so ini sebenarnya adalah peluang besar. Kalau anda dah kawan anda bagi anda video ni, habis dia tengok video ni, terus daftar, terus tanya kawan tu, okey macam mana nak buat sekarang, apa dia aku kena buat, langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa. Okey, langkah 3 memang tak ada masalah lah. Langkah 3 tu duduk asalkan you dah masuk langkah 3, you dah masuk dalam community autogenerate.com, you tunggu saja, income memang akan masuk. Sebab tuan-tuan, kita tak akan ini bukan program yang sekejap tutup, tak. Sebenarnya platform yang kita gunakan, contohnya platform bisnes USD yang kita gunakan tu, dia sekarang ni dah 3 tahun dalam market, dan selama 3 tahun tu membayar komisen berjuta-juta dolar kan. So ini kita menggunakan tools platform bisnes yang legit dan bisnes yang betul-betul real business, yang ada produk, yang betul-betul berniaga dan bagi komisen kepada orang. Memang kita punya konsep adalah konsep affiliate, maknanya kita mempromosikan bisnes-bisnes orang ni dan kita akan dibayar komisen. Dan komisen yang kita terima tu sebenarnya quite tinggi, besar-besar. Contohnya kita mempromosikan satu barang, kita akan dapat komisen sehingga 50%. Yang USD tu 50%. Contohnya dalam sistem WCT, kalau contohnya you dah ada 5 orang tadi, you mempromosikan kita punya program, nanti daripada 150 tu you boleh dapat RM100 tuan-tuan. Maknanya you menjual kita punya sistem dengan harga, katalah nanti dengan you dah masuk ke community kan, you jual kita punya business sistem auto generate kita yang berharga 150, yang kita dah ajarkan orang macam mana nak dapatkan modal 150 tu, dan daripada 150 tu anda boleh dapat commission 100. Maknanya tu dah more than 50% betul. So sekarang ni anda akan ada solusi kepada masalah duit tak ada hari-hari kan. Dah boleh dah ada. Maknanya you dah ada satu bisnes yang bisnes ni berkonsep affiliate kan. Ada produk atau servis yang kita nak jual. Ini bukan program investment ataupun program scam, okay? So anda dah ada, contohlah nak pakai duit esok, nak pakai duit minggu depan kan. Anda dah ada solusinya dah. Dah ada solusinya, iaitu anda boleh jual yang langkah 2, nasi lemak tadi kan. Nasi lemak tu anda nak teruskan jual pun tak ada masalah. Memang kita ada sediakan macam mana untuk kita bagi point WLD. Point WLD tu anda boleh cairkan seberapa banyak anda nak, cairkanlah. Kita ada bagi dia percuma, kita ada bagi lagi. So you boleh dapat duit daripada situ, dan you boleh dapat duit daripada autogenerate.com. Selepas orang ke-5, orang ke-6 dan seterusnya, anda dapat komisen RM100 setiap jualan kan. Dan untuk orang yang pasif,
cukup. Tak perlulah nak menjual-jual tu kan. Ada ramai yang rasa macam aku nak cari income passive je, kan. So tak apa, bila you dah masuk je dalam autogenerate.com, you dah berada dalam community, you dah upgrade 150, you dah bawa 5 ke 10 orang downline masuk ke autogenerate, tugas anda hanya tunggu saja, dan income passive akan mula berjalan bila kita daftarkan nanti ke program USD pun, you akan dapat income USD setiap bulan secara pasif. Sudah ada, semua ada, statement gaji ada. So nanti you nak pakai tu, nak beli rumah, nak beli kereta, boleh dah. So sekarang ni dengan kita punya program ni, kita InsyaAllah kita akan menghasilkan ramai jutawan dan ramai usahawan online yang memang betul-betul boleh buat duit lah dengan projek kita ni. Okay, so saya harap anda dapat tangkap apa yang kita nak explain kan, yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak buat, apa usaha yang community kita ni nak buat, kan. So saya harap anda cepat-cepat join dan bersama dengan community kita, community WCT dan autogenerate.com, untuk kita ubah status kewangan kita tahun ni kan. InsyaAllah mungkin tahun ni boleh jadi jutawan dengan projek kita ni, InsyaAllah kan. Tuhan tu dia nakkan kita adakan asbabnya saja. Tuhan boleh bagi rezeki, Tuhan dia boleh kata kun fayakun, jadi maka jadilah kan. Tapi sunatullahnya Tuhan dia, sebab dia maha adil, dia minta manusia tu adakan asbabnya. You jadi jutawan sebab apa, kan. So sekarang ni kita dah design kan asbab dia untuk you jadi jutawan tu, dan asbab tu sebenarnya adalah kerja-kerja yang mudah di WCT dan autogenerate. Okay, so insyaAllah jumpa anda di puncak kejayaan. Okay.